Atikah binti Cik Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Aman dan Berhad Sekolah YEA 2101. Pendidikan bukan suatu proses yang memindahkan ilmu ke dalam benda, tetapi seni yang membentuk manusia yang berjiwa besar, berakhlak tinggi dan mampu untuk memimpin negara. 5 ciri utama yang menjadi tunjang kepada pembentukan generasi pada masa kini: kesejahteraan intelektual. Murid bukan sahaja diajar untuk memahami fakta, tetapi diasuh untuk berfikir secara kritis, matang dan berani untuk mencadangkan idea luar daripada kebiasaan. Kedua, kesejahteraan emosi. Kestabilan emosi menjadi kekuatan sebenar seorang pelajar. Murid yang mampu mengawal emosi akan lebih yakin menghadapi kegagalan. Ketiga, kesejahteraan sosial. Pendidikan harus melahirkan insan yang mampu menghormati perbezaan, mengangkat nilai kasih sayang. Yang keempat, kesejahteraan fizikal. Aktiviti sukan, kurikulum dan gaya hidup sihat bukan lagi pelengkap, tetapi sebaliknya untuk melahirkan generasi yang berdaya tahan. Yang kelima, kesejahteraan spiritual dan nilai. Murid perlu dipimpin agar mempunyai nilai integriti, ihsan dan rasa tanggungjawab. Kesimpulannya, RPM 2026 ini mampu melahirkan generasi yang bijak dan pandai.